Hai semua, saya Nurul. Hari ni kita nak review Galaxy Card Pack Techno Breaker. Dalam video sebelum ni kita dah review 4 pack tau. Ada lagi balance 5 pack. Jom kita review 5 pack tu dalam video ni. Pack Techno Breaker 5/9. Dalam pack ni, special card kita adalah Mascachix A 4 bintang dengan HP 200 dan attack 140. Seterusnya kita ada kad sokongan Jawbot, kita ada kad Maripos, kad Boboiboy Gempa, kad Gopal, dan ini adalah kad Boboiboy Daun, digunakan sebagai pengganti Osong. Seterusnya, special card kita adalah Kuputeri A 3 bintang dengan HP 120 dan attack 20. Kad Boboiboy Halalinta, kad Boboiboy Gempa, Vending Bros, kad Adudu, dan pengganti Osong kita, kad Boboiboy Api. Pack yang ketujuh, special card kita adalah Control Rangers A 4 bintang dengan HP 200 dan attack 100. Kad Boboiboy Gempa dengan HP 140 dan attack 100. Kad Fang dengan HP 80 dan attack 40. Kad Boboiboy Gempa, kad Fang, kad Boboiboy Duri, kad Tokang, kad Gopal, dan HP Maker kita. Techno Breaker 8/9. Special card kita adalah Boboiboy Genta A 4 bintang dengan HP 200 dan attack 40. Kita ada Inkasa, kad Yaya, kad sokongan Cocoon Bot, kad sokongan Mami Balut, Boboiboy Halalinta, dan HP Maker kita. Pack Techno Breaker yang terakhir kita, special card kita adalah kad Rosaksa A 4 bintang dengan HP 200 dan attack 180. Kad sokongan Ochobot, Roborigami, kad Ying, Boboiboy Taufan, Influenzo, dan HP Maker kita. So korang, kita dah settle review 99 pack Techno Breaker kita. Macam best tak? So sampai di sini je video ni. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye!